pulut nangka meleleh. Oh, simply the best. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Enjoy, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah, insya-Allah ya. Okey. So apa pula hari ni kita nak masak atau apa benda makanan yang kita nak share bersama. Okey, hari ni kita tak masak dan kita tak payah nak hidupkan api ke, nak panaskan minyak semua dah tak payahlah. Hari ni kita buat katakan ibarat macam apa dessert dessert ke dessert pun boleh lah, tak kisah kan. Kita buat dari pulut nangka meleleh. Dengar. Nama dia dah sedap kan? Okey, memang benda ni dah ramai juga orang buat. Tetapi bila eksperimen tu saya datang tu, saya cuba ubah suai dia dengan kita edit ataupun addkan dia dengan ais krim, dengan susu pekat. Saya rasa lagi sedap lah. Bahan-bahan dia yang kita pakai ni biasalah kan. Kita mesti nak ada pulut. Okey. Kita nak ada nangka. Okey, biasa kalau tu orang ada taruh santan, yang ada dia taruh kebanyakan taruh santan lah. Hari ni saya ada buat kelainan sikit. Saya ada nampak ni ais krim, bukan sponsor, bukan apa, cuma nak bilang saya pakai ais krim vanilla dan additional of cream. Ni banyak orang tak buat untuk santan, dia taruh krim dengan ais krim. Lupa satu benda sekejap. Dengan susu pekat. Okey. So itulah bahan-bahan dia yang kita. Okey, jadi ais krim ni saya simpan dalam ice box dulu, nanti kalau kita nak pakai baru kita ambil, tak ada dia melt. Okey, so now kita proses start kita masak pulut. Okey. Pulut ni adalah segini. Okey, terpulang pada awak. Awak nak masak pulut tu dalam berapa mangkuk? 2-3 mangkuk ke 4-5 mangkuk ke berapa ramai yang ada kat dalam rumah tu kan. Jadi ikut je lah kesukatan masing-masing. Okey, untuk saya ikut ni mangkuk ni lah kira kan. Saya pakai 3 sudah. 1, 2 dan 3. Okey, lebihkan sikit lah. Kadang-kadang dia tak balance yang tadi yang 3 tu. Okey, so 3. So 3 ni kita cuci bersih. Kita masak dia dengan 3 mangkuk air. Yang pulut yang kita taruh 2-3 sama je macam masak nasi. Okey, tak ada perbezaan dia. Cuma perbezaan dia bila dia nak dekat masak tu, nanti kita buka tutup dia dan kita kasih dia kembang sikit lah. Itu saja. Itu nanti saya tunjuk. Okey, so jangan ke mana-mana, sekejap. Pulut kita dah cuci bersih. Yang tadi 3 mangkuk apa tu pulut tu kan. Okey, dia betul-betul daun pandan pun nak taruh boleh, tak payah taruh pun tak ada masalah. Saya ada daun pandan, maksud saya tu sebelum dia layu, biasa dia layukan dia kat dalam periuk. Okey, so saya taruhkan dia. Dan after that, ni bukan nak mengajar main mangkuk ni, maksud saya ikut sepatan dia. 1, 2, 3. Okey, itu sahaja. Dia punya masak dengan masak nasi sama, tak ada beza dia. So kita masukkan dia kat dalam sini. Dia masak sendiri. Okey. Okey, so kita dah pakai sabun tangan kita. So now kita pergi nangka. Okey, balik semula. Nangka ni kalau awak nak pergi kat pasar, boleh juga tak boleh. Yang apa bang itu yang sedikit besar, dia nak potong sendiri semua kan. Itu pun boleh kalau awak rajin lah. Okey, untuk saya yang kat sini, saya dah beli dapatkan siap. Dan after that kita belahkan dia kat tengah sikit supaya kita boleh buat keluarkan biji dia. Okey. Biji dia yang ada orang suka goreng biji sebedak lah, bukan biji nangka. Okey, dan after that kita bukakan dia, jangan habis lah, sebegini je. Okey, nampak jadi nanti kita taruh pulut kita tu, kita tutupkan dia cantik. Okey, so kita buat seterusnya. Tak kisah berapa banyak nangka yang awak nak. Macam saya kat sini, saya rasa ada dalam 2, 4, 6, 8, 10, 2 paket, saya rasa ada dalam 20 lah. Pasal secara jujur, nangka ni makan kalau dapat yang mana-mana lagi sedap kan. Okey, so kita keluarkan biji dia. Macam gini Okey, sekarang kita dah habis satu paket nangka kita tu, kita dah kopek pula, kita dah potong tengah, dah buang biji dia kan.
tinggal lagi satu paket tu. Seandainya kalau tak cukup nanti baru kita tambah. So ini rupa dia. Kita kan kat tengah dia. Saya nak cakap macam itu gerbang kan. Okay. Jadi acuan yang saya pakai untuk ni adalah ni. Tak pulang kalau awak tak nak pakai yang ni, pakai yang lain pun boleh. Okay, saya taruh ni sebab bila saya taruh ni kat tengah sini kan. Sekejap portalkan dia sikit. Okay. Kita taruh ni kat tengah sini, nanti kita taruh pulut dia. Okay, kita taruh pulut dia. Dan after that nanti yang sos yang saya create tu sendiri, yang saya cakap ada ice cream, ada krim ni ada krim ni, ice cream vanilla tadi, dan juga susu pekat. Nanti awak tengok dia pergi. Oi, tak boleh angkat weh. Okay, so dessert. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita punya pulut yang kita masak tu tadi kan, dah siap pun dia, dah masak pun. Okay, sekejap saya pakai sarung tangan dulu. Macam pegang pulut ni kan, tak sarung tangan nanti melekat. Okay, so nampak pulut kita ni cantik. Okay, jadi aku panggil, kita tunggu dia lebih kurang dalam 5 minit. Kasi dia agak betul-betul settle down, sejuk. Dan after that kita start kita berproses kita punya pulut nangka meleleh. Nama pulut. Okey, kita punya pulut dah sejuk tadi. Okey, tunang pulut kita kat tengah. Ini cream cheese. Naga pula nangka. Naga ambil dah hanam naga gigit kita. Okey. So kita ada nangka. Kita ambil kita punya pulut yang tadi kita dah masak ataupun kita dah siapkan dia lebih awal tadi kan. Nangka. Awak nak satu, nak dua terpulang. Seandainya kalau awak punya bekal besar gini, mungkin kita taruh dua lah. Satu yang kecil sikit dan lagi satu lagi kecil tadi ni. Jadi dia ada space. Okey. Kita ambil pulut kita, masukkan kat dalam. Kalau ke pulut lebih lah. Kalau tak cukup kita taruh dalam juga. Okey, ini resepi saya cakap terus terang. Saya tak ada ikut siapa-siapa. Ini kreatif by saya sendiri. InsyaAllah kalau awak ikut baru awak tahu apa rasa dia. Okey, nampak dua So saya ada krim kat sini. Krim ni biasa, semua orang pun tahu kat mana nak beli. Tak payah saya cakap. Okey, suka krim lebih, taruh lebih. Tak suka, taruh sikit. Okey. Okey, kita taruh kita punya krim dulu. Sudu kalau dapat sudu kecil bagus. Saya pilih sudu kecil mana-mana semua dah hilang lah. Jadi harap maklum je lah. Dan after that kita taruh kita punya meleleh. Yang kat sini dia meleleh. Saya punya pulut nangka meleleh. Ni dia. Okey, dan after that kita cucikan kita punya sudu sikit dulu dengan air kat sini kan. Baru kita cedok aiskrim kita vanilla. Nak taruh aiskrim lebih, taruhlah suka hati awak lah. Kan? Jadi ini rupa kejadian dia. Tengok baik-baik. Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. So ini resepi ataupun ini dessert yang saya create. Saya tak ada ikut siapa-siapa. Even nama dia pun saya gelar sendiri. Pulut nangka meleleh. Kena nama pun lupa. Cubalah. Kalau tak cuba tak tahu apa rasa dia. Serius saya cakap, sedap. Awak bayangkan, nangka kemanisan dia semua orang pun tahu macam mana. Dengan pulut. Okay, pulut tu dia tak manis, dia ada tawar-tawar sikit kan. Then after that awak taburkan susu, kasih dia meleleh. So dia dah ada kemanisan. Campur pula dengan krim kelemak. Lepas tu masuk aiskrim vanilla. Jangan main-main babe. Ini kena. Bukan nama awak lupa tau. Nama saya nanti dalam mimpi awak. Okay, so cuba, jangan tak cuba. Kita jumpa di next video. Jaga diri baik-baik. Saya ucapkan semua terima kasih kerana sudi menonton video saya ni. Okay, cuba lepas tu bilangan saya apa. Okay, macam biasalah kan, kalau dah ada lampu jangan taruh lilin. Kalau dah dapat tukang masak yang satu macam saya ni, jangan cari yang lain. Okay, jaga diri baik-baik. Saya doakan semua dalam sihat walafiat dan rahmati Allah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Simply the best by Mark. Bye.